Tapi aku pernah dengar siapa cousin aku kan, tapi dia tahfiz perempuan lah. Kejap. Cousin aku Kan dia macam tahfiz perempuan lah. Tak silap aku. Cousin kau Dia tu macam perempuan pernah lah. kena, actually bukanlah denda. Ustazah ni macam tak puas hati dengan dia. Macam dia seorang je yang kena benda tu. Dia kena angkat baldi, dua air. Lepas tu naik tangga turun. Aku macam dah dengar siapa Itu ragging nama dia. Ragging. Kalau tak silap aku lah. Ya, perempuan banyak kena kes yang Macam tu suruh basuh baju klien pula. Apa? Yang atas kita senior. Oh, dah lama tak sekolah dek. Senior. Okay. Banyak kena basuh baju senior ataupun makanan kau diambil. Kau beli makanan mak bapak kau bagi kau biskut semua kan. Kena buat diorang ambil kerja sekolah ke. Kena buat kerja sekolah betul. Kalau salah kau pula kena kan. Lepas tu ada sampai rosakkan almari. Kau pernah kena rosakkan almari 2 kali. Ui teruk tu.